Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ni kita nak belanja satu kereta. Ni panjang ni kereta ni. Satu pintu, dua pintu. Ni dah fender lah kan. Kereta milik Encik Salman. Okay, Salman bin Hussein. Orang Kelantan tapi duduk menginap dekat Batu Kikir Negeri Sembilan. Sebab dah mengajar dekat Negeri Sembilan. Jadi insya-Allah beliau ni berhajat, dia dah lama follow saya, ikut dekat laman sosial saya, dan dia akhirnya terjebak dengan komisen saya milik anda. Kereta dipilih ialah oleh Cik Salman ialah Pro 2 Alza Advance full spec. Kereta kita dah siapkan semua, kita dah tengok ni visor gear up. Lepas tu kita dah bagi carpet printing. Yang paling penting guys, cuba tengok dalam. Masih lagi plastik. Plastik lagi. Steering pun berplastik. Yang ni, okay, kalau Veloz lebih harga 20,000. Yang ni lebih murah 20,000. Dan saya cuba dapatkan Veloz ni memang susah nak dapat. Tapi Alhamdulillah dalam tempoh sebulan kita dapatkan kereta dia. Lama dia usah saya dan akhirnya hari ni kita raikan pemilikan kereta baru Cik Salman. Saya belanja video penyerahan keretanya. 017-622-3458 Azmi. Alright. Assalamualaikum guys. Hai, saya bersama dengan anak Cik Salman. Hello. Wah. Dah jam berapa? Darjah 1. Ini dia Cik Salman, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ya, sihat. Betul ke daripada Negeri Sembilan datang nak ambil kereta ni? Ya, saya daripada Batu Kikir Negeri Sembilan. Batu Kikir Negeri Sembilan datang ke Melaka nak ambil kereta. Hari ni ada RZ member tengah berkumpul. Okey. Jadi pertama sekali Cik Salman ni sebenarnya kenal daripada zaman mana, macam mana nak cerita? Kita rahsiakanlah pengenalan tu. Tapi dia follow je dekat media sosial Cik Azmi, betul? 15 tahun tu. 15 tahun dia follow dengan Azmi. Akhirnya terjebak dengan Azmi. Tak sabar anak dia nak ambil kunci kereta. So Cik Salman, senang tak berurusan dengan Azmi? Ya, mesej je. Mesej je. Terus dapat. Alza ni selalu dalam 3 atau 4 bulan. Cik Salman dapat kereta dalam masa? Sebulan. Sebulan je guys dapat kereta. Yang paling penting, dapat tak komisen saya milik anda? Ya, dapat. Yang ni anak dah pegang kunci kereta. Yang penting dia kata dapat Jadi saya nak minta anak dia, saya bagi kat pakcik boleh? Pakcik nak serah kereta kat ayah ni. Kerja tak boleh balik. Okey, saya serahkan. Terima kasih Cik Salman. Sama komisen saya milik anda 017. Dah lupa salah. Terima kasih Cik Salman. Kita top up sama-sama. Alright. Jangan lupa komisen saya milik anda 017-622-3458 Azmi. Alright. Okey.